5 kriteria ini memainkan peranan penting sebelum kita memilih mana-mana emas simpanan ataupun pelaburan. Bila ada 5 kriteria ini, barulah ia dapat menentukan sejauh mana anda dapat mencana keuntungan dengan emas. Pertama, harga rendah. Bandingkan harga per gram emas tersebut dengan kedai emas yang lain. Yang kedua, spread atau susut nilai adalah nipis. Spread yang menentukan berapa cepat kita akan untung. Lagi nipis spread, lagi cepat dan lagi besar kadar keuntungannya. Pakar sarankan pelaburan emas terbaik mempunyai spread 10% dan ke bawah. Tempoh beli tiada had masa. Public Gold mempunyai sistem log harga. Kita boleh booking emas mengikut real time harga emas dunia. Keempat, cawangan jual beli yang banyak. Public Gold mempunyai 19 cawangan di seluruh Malaysia dan 5 di Indonesia. Cawangan yang banyak akan memudahkan urusan jual beli pelanggan. Kelima, syarat jual beli yang tidak cerewet. Public Gold memberi jaminan akan beli semula emas dengan spread hanya 10%. Emas lain biasanya 20 hingga 30%. Untuk bermula, anda boleh rujuk link di bio saya untuk daftar akaun Public Gold anda secara percuma. Saya akan membimbing anda dalam langkah dan juga cara-cara yang terbaik untuk simpanan emas anda.